Udara di dalam bilik ini terasa berat, pekat. Setiap detik yang berlalu meregang seperti getah yang hampir putus. Dia baru sahaja melemparkan tuduhan. Satu lagi umpan beracun yang direka untuk membuatkan kamu bertindak balas. Matanya tajam, menuntut reaksi, menagih emosi. Dia mahu melihat kamu menjerit, menangis atau mempertahankan diri. Itulah bahan apinya. Itulah permainannya. Tetapi kali ini kamu tidak memberikannya. Kamu hanya diam. Bukan diam yang kosong. Bukan diam kerana kalah. Ini adalah diam yang disengajakan. Sebuah dinding yang tidak dapat ditembusi. Dan di dalam kesenyapan itu, sesuatu mula berubah. Kamu dapat melihatnya. Retakan pertama pada topeng keyakinan dirinya. Kekeliruan mula menyelubungi matanya yang tadinya angkuh. Dia tidak faham. Dunia psikologinya dibina atas dasar aksi dan reaksi. Kamu menjerit, dia menang. Kamu menangis, dia menang. Kamu mempertahankan diri, dia menang. Kerana setiap reaksi adalah pengesahan bahawa dia penting, bahawa dia berkuasa ke atas emosi kamu. Kesenyapan kamu merampas kuasanya. Ia mencipta satu vakum, satu ruang kosong di mana egonya menjerit tetapi tiada siapa yang mendengar. Gema jeritannya hanya kembali kepadanya, mendedahkan betapa kosongnya dia tanpa pengesahan kamu. Inilah kebenarannya. Bagi seorang narsisis, manipulator atau individu yang egonya rapuh, perhatian adalah oksigen. Tidak kira perhatian itu positif atau negatif. Jeritan kamu adalah muzik di telinganya. Air mata kamu adalah wain baginya. Reaksi kamu memberitahu mereka, ya, kamu wujud. Ya, kamu memberi kesan kepada saya. Ya, kamu penting. Apabila kamu memilih untuk diam, kamu tidak lagi menjadi cermin yang memantulkan imej kehebatan mereka. Sebaliknya, kamu menjadi cermin yang retak. Cermin yang menunjukkan kebenaran yang hodoh. Tanpa reaksi kamu, mereka bukan sesiapa. Pada mulanya, mereka akan cuba memecahkan kesenyapan kamu. Taktik mereka akan menjadi lebih agresif. Tuduhan akan menjadi lebih liar. Umpan akan menjadi lebih peribadi. Mereka akan berkata, kamu pengecut, tak berani cakap. Atau, lihat, saya betul. Kamu tak ada apa-apa nak cakap untuk pertahankan diri. Ini bukan tanda kekuatan mereka. Ini adalah tanda keputusasaan. Mereka sedang menggoncang sangkar, berharap ada sebarang bunyi dari dalam. Sebarang tanda bahawa kamu masih terperangkap dalam permainan mereka. Apabila itu juga gagal, fasa kedua bermula. Keraguan diri. Kesenyapan kamu adalah kanvas kosong dan minda mereka yang gelisah akan mula melukis senario terburuk di atasnya. Adakah dia tahu sesuatu yang aku tidak tahu? Adakah dia sudah tidak peduli lagi? Adakah aku tidak lagi penting? Soalan terakhir itu, itulah pisau yang memulas jantung ego mereka. Kehilangan relevan adalah lebih menakutkan bagi mereka berbanding kebencian. Dibenci bermakna kamu masih mengambil berat. Diabaikan, itu adalah pemadaman kewujudan. Mari kita lihat contoh. Fikirkan tentang Kyle, seorang rakan sekerja yang sentiasa memerlukan pengiktirafan. Dia akan mengambil kredit untuk kerja orang lain secara halus dan merendahkan idea kamu di dalam mesyuarat dengan jenaka sinis. Selalunya, kamu akan berdebat dengannya. Itu idea saya, Kyle. Kamu akan cuba menjelaskan kepada orang lain. Setiap kali, Kyle akan memutarkan kata-kata kamu, membuatkan kamu kelihatan terlalu sensitif atau tidak profesional. Dia menang setiap kali, bukan kerana dia betul, tetapi kerana dia berjaya mengawal naratif dengan mencetuskan reaksi kamu. Pertarungan itu sendiri adalah kemenangannya. Kemudian, satu hari, kamu mencuba sesuatu yang baru. Semasa mesyuarat seterusnya, Kyle sekali lagi membuat komen sinis tentang cadangan kamu. Bilik itu senyap, semua orang menunggu drama bermula. Tetapi kamu tidak berkata apa-apa. Kamu hanya memandangnya. Pandangan yang tenang, neutral dan tidak beremosi. Kamu memegangnya selama 3 saat, kemudian kamu menoleh kepada bos kamu dan berkata, ada sebarang input lain? Tindakan itu
Pemecatan yang senyap itu lebih kuat daripada 1000 hujah. Kamu tidak bermain permainannya. Kamu secara efektif memberitahu semua orang di dalam bilik itu komennya tidak cukup penting untuk dibalas. Kamu boleh nampak Kyle terkedu. Senyuman sinisnya hilang. Dia cuba ketawa, tetapi bunyinya kedengaran janggal dan kosong. Buat pertama kalinya, dia kehilangan kawalan naratif. Egonya yang kelaparan untuk konflik tidak diberi makan. Dalam kesenyapan itu, bukan kamu yang kelihatan lemah. Dialah yang tiba-tiba kelihatan kecil dan menyedihkan. Seorang penghibur yang penontonnya telah pulang. Ini adalah transformasi apabila kamu menyedari bahawa kuasa sebenar bukanlah dalam memenangi hujah, tetapi dalam memutuskan sama ada hujah itu layak untuk masa dan tenaga kamu. Kesenyapan adalah satu pengisytiharan. Ia mengisytiharkan bahawa kedamaian mental kamu lebih berharga daripada kepuasan sementara untuk menang. Ia adalah perisai dan pedang pada masa yang sama. Ia melindungi kamu daripada racun mereka dan pada masa yang sama, ia mendedahkan kelemahan teras mereka. Ia tidak menyerang mereka secara langsung. Ia hanya membiarkan ego mereka memakan diri sendiri dalam kelaparan. Gunakan senjata ini dengan bijak. Ia bukan untuk setiap perselisihan faham. Dalam hubungan yang sihat, komunikasi adalah kunci. Kesenyapan yang menghukum adalah toksik. Tetapi apabila kamu berhadapan dengan seseorang yang niatnya bukan untuk memahami, tetapi untuk mengawal, bukan untuk berhubung, tetapi untuk menakluk, maka kesenyapan menjadi alat pembebasan kamu. Ia adalah penolakan untuk menari mengikut rentak gendang mereka. Ia adalah penegasan bahawa kamu adalah tuan kepada panggung wayang minda kamu sendiri. Kamu yang tentukan siapa yang mendapat peranan utama dan siapa yang tidak layak berada di atas pentas langsung. Jadi, lain kali apabila kamu merasakan umpan itu dilontarkan, apabila kamu merasakan provokasi itu membakar, ambil nafas. Ingatlah kuasa yang ada dalam ketiadaan, dalam kesenyapan yang memekakkan. Kerana apabila kamu diam, kamu tidak menyerah. Kamu sedang memerhati. Kamu sedang menilai. Dan kamu sedang membiarkan ego mereka yang rapuh itu runtuh di bawah beratnya sendiri, tanpa kamu perlu mengangkat walau sebatang jari.